kawan-kawan, Aswad lah, simple. Umur kalau tahun ni 27. Start 2018 sampai sekarang ada dalam 6 tahun dah lah. Harian selalu bangun pagi, solat subuh, lepas tu breakfast, lepas tu siapkan diri untuk persiapan untuk kita start kerja lah. Itu je lah. Dekat kedai saya ni ada banyak facial rambut lah yang saya boleh buat. So saya tak kisahlah kalau kata ada pelanggan yang nak facial rambut yang lain-lain, saya insyaAllah saya boleh buat. Okay, start umur saya buka kedai 21 tahun. So maknanya sekarang saya dah 27. 21 tahun lah saya dah buka kedai. Dia ikut pada keadaan jugalah. Tapi kalau buat masa sekarang yang saya ada boleh dapat 15 orang kat atas lah. Okey, selalu saya akan start buka pukul 2 sampai pukul 10 malam lah. Lajak sikit lah kalau ada orang ramai, saya akan lajak. Cabaran selalunya customer lah, selalu yang cabaran kan. Kadang-kadang ada yang customer yang kita susah nak faham dia punya keinginan rambut tu kan. So benda tu kita kena, macam mana nak cakap, kita kena usaha lah supaya macam mana kita nak bagi kepuasan untuk customer. Tercetus nak buka kedai, selalu datang pada minat lah. Saya memang suka minat facial rambut daripada zaman sekolah. So benda tu saya boleh buat bisnes. Selalu pelanggan ada 50-50 lah. Ada yang jarang-jarang datang, ada yang tetap lah. So yang tetap tu lah kita akan approve untuk jaga.